Hai, Assalamualaikum. Saya lagi dapat tentang lagu saya nak bagi pendapat tentang MV NIC duet dengan Anik Muhai, lagu pasal Palestin, iaitu bagai serih pulang ke gagal. Lagu yang menarik sebab jalan cerita MV yang menarik serta jalan cerita yang beri manfaat. Lepas tu lirik yang mantap, lagi lirik yang beri manfaat. Lepas tu lagu pasal Palestin yang bergenre pop balada. Lagu pasal Palestin bergenre pop balada ni yang menarik. Lepas tu lagu NIC duet dengan Anik Muhai ni pernah menang anugerah carta satu part musim kedua. Lepas tu lagu Anik Muhai dengan NIC ni pernah mendapat vokal terbaik dalam pertandingan lagu Anik Muhai dan NIC. Lagu Anik Muhai dan NIC ni pernah dapat vokal terbaik di anugerah carta 114 musim kedua. Itu antara yang menarik dan best. Lepas tu lagu yang diambil talent Luman Hafiz. Lepas tu lirik yang memberi manfaat. Selain tu lirik yang hebat juga. Lepas tu lirik yang bagi saya kan boleh lirik yang kalau kita dengar lirik yang kalau kita dengar lagu ni, saya rasa kita boleh ingat untuk berdoa kepada saudara kita di Palestin. Cintaku tetap mengiringmu, doamu ku minta selalu. Pilihanku harus hidup mulia atau mati syahid fi sabilillah. Kerana kepada Dia kita akan pulang bagai sirih pulang ke gagang. Saking mungkin kanda pergi demi cinta, jiwa diberi semoga perjuangan tidak kau terhenti, dan biar patah tumbuh hilang berganti. Duhai adinda kekasihku, usah tunggu kabar dariku. Cintaku tetap mengiringmu, doamu ku minta selalu. Pilihanku harus hidup mulia atau mati syahid fi sabilillah.
Terima kasih ya Allah atas amanah ini. Akan ku jaga sebaik mungkin. Abang, saya redha abang. Saya redha dengan segala ketentuan Allah SWT untuk kita. Percayalah, itu yang terbaik untuk kita. Walau kita rasa terlalu sakit untuk melalui semua ni. Kita hanya hamba yang sentiasa mengharapkan redha-Nya. Kita ada anak-anak yang baik. InsyaAllah, saya akan menjaga amanah ni abang. Doa saya, semoga kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di jannah. Amin, insyaAllah. Lepas tu lagu Anik Muhai dan Balai Sini, lagu pop balada ni antara yang best dan menarik. Lagi lagu ni MV yang awesome bagi saya. Lepas tu Lepas tu komposer lagu ni ialah Anik Muhai dan Kamal Mustafa. Antara yang menarik pasal lagu ni. Lepas tu MV lagu ni bagi saya mendidik kita untuk mengingati saudara kita di Palestin juga. Lepas tu bahagian part lagu ni yang best dan menarik.